Saya buat timba pula kali ni. Okey, untuk yang video yang lepas tu saya tunjuk yang induk. Yang induk yang saiz besar tu. Okey, sekarang ni stok untuk buat jualan saya yang saiz induk tu hanya tinggal dalam 2-3 ekor saja lagi dalam ni. Jadi, siapa yang berminat boleh WhatsApp saya dekat Facebook saya Talapia Mini Farm. Saya akan letak nombor WhatsApp saya dekat atas tu. Okey, sekarang ni saya ambil timba. Jadi saya polystyrene sekarang ni kekurangan polystyrene dan packaging saya pun hanya biasa-biasa saja. Kalau kata ikan yang besar tu memang saya tak boleh packaging dalam plastik. Dia akan pecah sebab sirip tilapia ni dia tajam. Okey, sama juga dengan saiz yang bakal-bakal induk ni. Okey, ada juga yang bertanya yang bakal-bakal induk ni saiz yang macam mana pula? Okey, yang bakal induk ni sebenarnya saiz ni dah boleh pun bawa telur. Jadi dalam banyak-banyak ni dia dah mula buat pembenihan. Ada juga yang dah ambil, jadi pada pengalaman saya lah, ada juga yang dah ambil saiz-saiz yang bakal induk ni. Sebenarnya bakal-bakal induk ni adalah pilihan saya yang terbaik daripada kolam-kolam ternakan saya ni. Saya akan asing. Sebenarnya ini adalah untuk teknik ternakan yang saya juga. Saya untuk buat induk yang di hadapan rumah tu. Tapi kalau ada lebih dalam ni, saya akan buat jualan. Jadi situlah saya akan dapat pulangan sedikit lah untuk maintenance dalam kolam-kolam saya ni. Okey, saya boleh tunjukkan yang bakal induk ni. Memang terbaik. Sebelum tu saya masukkan air dalam ni dulu. Okey. Saya akan ambil lagi beberapa ekor. Lompat. Saiz yang bakal-bakal induk ni saya memang suka. Sebab saiz-saiz yang macam ni senang diternak dalam ni. Sebab pemakanan dia pun tak berapa banyak. Jadi jimat juga kos tu daripada untuk buat induk. Ramai yang minta untuk saiz ni juga. Tapi kadang-kadang saya pun daripada kolam ternakan saya ni yang saya kecil-kecilan ni, ruang yang saya ada ni memang agak terhad lah. Saya cuma standby satu polytank ni saja untuk buat induk dan bakar-bakar induk. Okey, 3 ekor saya ambil. Saya nak tunjuk saiz yang bakal-bakal induk ni. Okey. Nampak? Saiz yang bakal-bakal induk. Panjangnya daripada muncung mulut tu sehingga ke ujung ekor 7 inci. Saiz lebar dia okey, saiz lebar dia macam ni. Nampak? Bakal-bakal induk betina. Dan kalau kita tengok di bawah alat kelamin dia pun dah ada tanda merah tu. Maksudnya dia ni pun ikan ni dah ada telur. Okey, saya ambil lagi satu. Okey. Yang tadi yang saya ambil tu betina, yang ni confirm. Masuk mulut. Yang ni confirm. Bakal induk yang jantan. Jantan. Nampak saiz dia macam mana? Oh. Nampak? Ikan yang sihat. Gemuk-gemuk. Okey. Inilah yang saya maksudkan yang bakal-bakal induk. Kalau saiznya macam ni, daripada pengalaman saya lah, selama saya buat jualan ni, ada yang dah balik itu hanya dalam masa sebulan saja, dah mula membiak penuh dalam kolam, anak-anak benih yang kecil-kecil itu. Tapi ada juga yang gagal dalam
untuk mendapatkan anak benih ni. Bila dah ada anak benih dalam kolam tu, jadi cara ternakkan tu pula menyebabkan anak-anak benih tu mati semua. Jadi sayang jugalah. Jadi boleh dicuba lagi ya, kalau kata dibiarkan secara semula jadi pun insya-Allah kita akan dapat juga anak benih walaupun tak banyak, dalam 30-40 ekor garanti akan ada juga. Okey, sini. Okey, cara packing dia kena bawa macam polystyrene juga. Kena bawa polystyrene juga. Memang tetap kena bawa polystyrene juga. Kalau saiz dia macam ni pun, kalau kata saya packing dalam plastik tu, memang dia akan pecah juga sebab sirik dia memang tajam. Sebab ikan tilapia dia punya kelebihan dia tu macam ni lah, dan ada juga kelemahan dia. Daripada kita nak packing tu memang agak susah lah, memang kena bawa satu bekas yang besar lah. Contohnya polystyrene memang mudah sebab dia ada tudung lagi. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, saya boleh kongsi juga. Mungkin ada korang bertanya, berapa harga untuk bakar-bakar induk ni? Untuk bakar-bakar induk ni, seekornya macam tu hanya RM5 saja. Seekor. Jadi kalau kata korang berminat, korang boleh masuk dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Kebetulan ada juga yang tinggal dekat kawasan saya ni. Boleh datang kunjung. Jadi stok yang dalam ni mungkin ada, insya-Allah ada lah. Boleh ada lagi di dalam ni. Tapi saya pun kalau kata dah ambil banyak sangat, mungkin ambil dalam 10 ekor, 20 ekor, okey boleh. Tapi kalau kata bergantung pada keadaan juga, korang boleh WhatsApp lah. Saya boleh akan cek dulu dan kita boleh buat jualan, urus niaga. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, jumpa lagi.